Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi. Sedar tidak sedar, kita telah ke penghujung bulan Ramadan yang rata-rata ramai di kalangan kita menanti-nanti, menunggu-nunggu ketibaan Lailatul Qadar. Saban tahun kita bercita-cita untuk menemui Lailatul Qadar. Ternyata tidak ada perkhabaran yang jelas. Tidak ada perkhabaran orang yang mendapatnya. Tidak kedengaran di telinga kita daripada dulu sampai sekarang, melainkan gambaran-gambaran oleh segelintir orang mengenai suasana kedatangan Lailatul Qadar. Tetapi kedatangan yang nyata tidak kedengaran. Ananda yang dikasihi sekalian, Ramadan telah hampir berlalu tanpa perubahan, tanpa apa-apa perubahan dari sebelumnya sehingga ke saat ini begitu-begitu saja. Tidak ada kelainan, tidak ada perbezaan, tidak ada apa-apa perubahan, melainkan begitu-begitu saja dari dulu sampai sekarang. Jadi apakah yang dikatakan hari kebesaran? Apakah yang dikatakan hari kemenangan? Hari kemenangan, hari kebesaran ini hari sesuatu perubahan yang besar, perolehan yang besar, pendapatan yang besar, yang tinggi. Tetapi ternyata apa yang kita dapat, apa yang kita perolehi daripada Ramadan, melainkan begitu-begitu saja. Ananda yang dikasihi, selagi kita tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita kecapi, yang kita lalui, yang kita alami, yang kita miliki, tidak ada apa-apa kelebihan. Sekalipun datang Lailatul Qadar jika tak mengenal Allah. Sekalipun kemenangan yang besar jika tidak mengenal Allah. Sekalipun Ramadan penuh berpuasa, tahan lapar dan dahaga, jika tidak mengenal Allah. Apalah artinya semua itu? Yang besar, yang pokok, yang utama, yang nombor satu, kita abaikan. Sebaliknya, kita mengenengahkan, membesarkan perkara-perkara ranting, perkara furuk, perkara cabang, perkara pokok kita tinggalkan, kita abaikan. Kita asyik dengan perkara-perkara furuk, perkara cabang, perkara kecil. Yang paling besar itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah bukan perkara kecil
Ananda yang dikasihi, perkara yang paling pokok, yang paling asas adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita mengenal diri, kita mengatakan diri kita tidak ada. Diri umpama buih, diri umpama bayang, diri umpama gelas, diri umpama baju. Peringkat ini ananda, peringkat yang belum sampai ke tahap penghujung, belum sampai ke tahap penamat, belum sampai ke tahap pemutus, malahan masih jauh ananda. Melihat itu Allah, mendengar itu Allah, hayat itu Allah. Itu hanya slogan. Itu hanya pelajaran yang pernah kita belajar, makanya kita boleh bercakap sebegitu. Kerana kita telah belajar begitu, maka kita sebut begitu. Namun sesungguhnya ianya masih jauh daripada mengenal Allah. Mengenal Allah tidak boleh diumpamakan dengan satu umpama. Tidak boleh disebab dengan satu sebab. Tidak boleh dikerna dengan satu kerna. Mengenal Allah bukan kerana kapas, bukan kerana baju. Mengenal Allah bukan kerana buih, bukan kerana lautan, bukan kerana gelas, bukan kerana kaca. Mengenal Allah bukan kerana firman, bukan kerana hadis. Muslimi muslimat yang dirahmati Allah, carilah cara, jalan, kaedah mengenal Allah yang tidak lagi memakai dalil, tidak lagi memakai sebab, tidak lagi memakai kerana. Tidak sebab dengan satu sebab, tidak kerana dengan satu kerana. Inilah baru jalan jalan sebenar-benar mengenal Allah. Tidak lagi memakai dalil, tidak lagi memakai contoh, tidak lagi memakai misalan, tidak lagi memakai bayangan, tidak lagi memakai kiasan. Tidak ananda. Carilah jalan, cara, kaedah, pendekatan, metod bagaimana sejatinya mengenal Allah itu sehingga tidak ada dalil. Rata-rata kedengaran mengenal Allah dengan dalil. Dalil bayang lah, dalil sifat lah, dalil af'al lah. Ya, dalil Quran hadis, dalil alam. Tak boleh sebegitu ananda. Nak mendalilkan kadim dengan yang baharu. Nak mendalilkan yang kekal dengan yang muhaddas, yang binasa. Tak boleh begitu. Tak bisa begitu. Benda yang kadim nak didalilkan dengan benda yang baharu. Tak bisa. Tak boleh sebegitu. Jadi bagaimana nak mendalilkan Allah? Masakan Allah nak mendalilkan dirinya sendiri pun tak kena juga ananda yang dikasihi. Bagaimana cara kita nak mengenal Allah tanpa dalil, tanpa sebab, tanpa kena dengan satu kerana, tanpa apa-apa? Kalau masih sebut buih, masih ada lagi buih dan lauk, ada dua wujud. Kita kata mengenal Allah ini seumpama binasakan baju dalam kapas, masih ada juga yang binasa, masih dua wujud. Serah kepada Allah semua segala-galanya, kita kosong, masih ada yang nak diserah. Didalilkan dengan yang hendak diserah pun tak kena juga. Tak betul juga. Kita tidak ada, baru Allah ada. Itu masih ada yang diadakan.
Untuk belajar yang ada, mengadakan benda yang tiada pun tak kena juga. Meniadakan benda yang tidak ada pun tak boleh. Kita tidak ada, yang ada Allah. Tiadakan diri kita pun tak kena. Tak betul. Cara bagaimanakah Ananda yang dikasihi, yang tidak perlu pun kepada dalil untuk mengenal Allah, menyatakan Allah. Tak perlu pun mengenal dalil. Tak perlu nak menyatakan dalil untuk mengenal yang kadim, yang mengenal yang esa, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tak layak mendalilkan Allah dengan yang baharu. Belajarlah Ananda, belajarlah sehingga tamat, sehingga putus. Belajarlah Ananda, tekunlah belajar dengan kata-kata Ananda, WhatsApp, WA Ananda itu hanya omong kosong saja. Pembelajaran selama ini hanya sekadar lampu suluh. Tempat yang dituju belum kita tiba, belum sampai. Melainkan memegang lampu suluh sahaja. Oleh itu, belajarlah Nanda, tuntutlah sehingga putus. Itu sahaja perutusan pada tahun ini. Mungkin tahun terakhir kita bersama di dunia ini. Siapa tahu. Jadi carilah Allah yang sebenar Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.